Saudara, ini antara foto-foto gambar-gambar yang sempat kita kumpulkan mengungkapkan kenangan ataupun memori sewaktu Tun Abdullah Ahmad Badawi masih lagi bersama-sama dengan kita. Antaranya yang pertama, ini detik-detik awal sewaktu beliau baru mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri pada tahun 2003. Ada satu ungkapan yang sangat popular yang diungkapkan oleh beliau, iaitu mari bekerja bersama-sama dengan saya dan bukan bekerja untuk saya. Dan kemudian pada tahun 2004, beliau berjaya membuat pertemuan dengan Presiden Amerika Syarikat George W. Bush di Amerika Syarikat di Oval Office. Dan pada tahun 2005, dalam sidang kemuncak ASEAN East Asia Summit, beliau berjaya untuk mengadakan pertemuan dengan Presiden Rusia itu Vladimir Putin. Salah satu keistimewaan Tun Abdullah Ahmad Badawi adalah beliau pernah menghasilkan satu puisi yang kemudiannya puisi ini dijadikan lagu ataupun dinyanyikan oleh penyanyi terkenal tanah air Ramli Sarip yang tajuk Ku Cari Damai Abadi. Kalau kita lihat intipati ataupun apa yang ditulis oleh Tun Abdullah Ahmad Badawi ini mencerminkan kepribadian beliau. Antaranya beliau mencari di mana dia Al-Ghazali dan beliau mencari di mana dia Asy-Syafi'i. Dan aku cari bukan harta yang bertimbun-timbun untuk hidup kaya, buang berjuta-juta untuk hidup bergaya. Inilah antara keistimewaan yang mencerminkan kepribadian beliau sebagai seorang pemimpin tanah air.